4.3 Jurnal khas. Penyediaan jurnal khas. 1. Jurnal khas merupakan jurnal yang digunakan untuk merekodkan urus niaga tertentu yang kerap berlaku. 2. Jenis-jenis jurnal khas terdiri daripada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. 3. Tujuan penyediaan jurnal khas. A. Jurnal belian digunakan untuk merekodkan belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. B. Jurnal jualan digunakan untuk merekodkan jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan. C. Jurnal pulangan belian digunakan untuk merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal. D. Jurnal pulangan jualan digunakan untuk merekodkan pulangan barang niaga daripada pelanggan. E. Jurnal penerimaan tunai digunakan untuk merekodkan semua penerimaan tunai dan cek. F. Jurnal pembayaran tunai digunakan untuk merekodkan semua pembayaran tunai dan cek. Jurnal belian. 1. Jurnal belian juga dikenal sebagai buku belian harian. 2. Sumber maklumat bagi jurnal belian ialah A. Invoice, asal. B. Nota debit, asal. Rujuk contoh di muka surat 76. 4. Pada akhir bulan, jurnal belian perlu ditutup dengan menulis butih akaun belian atau jumlah belian kredit dan mengira jumlah belian kredit. Jurnal jualan. 1. Jurnal jualan juga dikenal sebagai buku jualan harian. 2. Sumber maklumat bagi jurnal jualan ialah A. Invoice, salinan. B. Nota debit, salinan. 4. Pada akhir bulan, jurnal jualan perlu ditutup dengan menulis butih akaun jualan atau jumlah jualan kredit dan mengira jumlah jualan kredit. Jurnal pulangan belian. 1. Jurnal pulangan belian juga dikenal sebagai buku pulangan belian. 2. Antara sebab-sebab barang niaga dipulangkan termasuklah A. Barang rosak dikembalikan. B. Tersalah jenama atau saiz. C. Allowance diberikan oleh pembekal atas pulangan rak dan bekas kosong. 3. Sumber maklumat bagi jurnal pulangan belian ialah nota kredit, asal. Rujuk contoh di muka surat 78. 4. Pada akhir bulan, jurnal pulangan belian perlu ditutup dengan menulis butih akaun pulangan belian atau jumlah pulangan belian dan mengira jumlah pulangan belian. Jurnal pulangan jualan. 1. Jurnal pulangan jualan juga dikenal sebagai buku pulangan jualan. 2. Antara sebab-sebab barang niaga dipulangkan oleh pembeli termasuklah A. Barang rosak dikembalikan. B. Tersalah jenama atau saiz. C. Allowance diberikan kepada pembeli kerana memulangkan rak dan bekas kosong. 3. Sumber maklumat bagi jurnal pulangan jualan ialah nota kredit, salinan. Rujuk contoh di muka surat 79. 4. Pada akhir bulan, jurnal pulangan jualan perlu ditutup dengan menulis butih akaun pulangan jualan atau jumlah pulangan jualan dan mengira jumlah pulangan jualan. Jurnal penerimaan tunai. 1. Jurnal penerimaan tunai sama fungsinya dengan bahagian debit buku tunai, cuma bakinya sahaja yang tidak ditunjukkan. 2. Sumber maklumat bagi jurnal penerimaan tunai ialah bil tunai, salinan, slip daftar tunai, salinan, resit rasmi, salinan, slip band, dan makluman kredit. Rujuk contoh di muka surat 80. Jurnal pembayaran tunai. 1. Jurnal pembayaran tunai sama fungsinya dengan bahagian kredit buku tunai, cuma bakinya sahaja yang tidak ditunjukkan. 2. Sumber maklumat bagi jurnal pembayaran tunai ialah bil tunai, asal, slip daftar tunai, asal, dan resit rasmi, asal. Rujuk contoh di muka surat 81. Perekodan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Rujuk contoh di muka surat 82 dan 83.